Harap nanti jadi ya. Okey, ayam potong 16. Berjaya. Ni saran lah kawan. What's up, man? Selamat Hari Raya. Mulakan vlog. Cakap hai. Hai, Assalamualaikum. Salam Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Potong tau. Pengorbanan itu suatu yang besar nilai dan nikmatnya. Salam. Potong tak nak. Hi guys, welcome back to Azhar Rizwan. Okay, hari ni 10 Zulhijjah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dah batin. Tapi hari ni kita orang pakai biasa je. Sebab actually hari ni kita orang ada korban family. Ni dah kali kedua kita orang pagi raya haji kita tak pakai baju cantik. So kita nak pergi betul-betul nak pergi masak-masak. Sebab belum pakai. Okey, apa dah keluar guys. Ada berlakunya kejadian pagi raya. Berlakunya kejadian pagi raya guys. Pengorbanan pada hari raya haji. Ibu kaki ibu. Pergi ketuk dulu kaki. Terbalik bawah ni dulu. Pengorbanan Wan Sarwati di pagi raya. Aduh, pecah pula. Adalah pecah. Koi dah tukar piuk lain dah. Koyok lah. Ambil piuk yang ni lah bu. Yang buat rebus ikan semalam. Tak boleh, tak cukup minum bawah ni kita. Piuk tu dah cantik lah. Tu je guys. Ain. Sampai 2 orang yang pergi sapu ni. Adik okey dek? Baik. Siapa? Kita simpit ni. Bukan. Guys, kita dah sampai rumah Kak Su. Assalamualaikum. Kak Azhar, fans awal dah datang. Apa lah bawa pegang bawa lah yang tak masak nanti. Azhar dapat. Boleh dah tunggu makan. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, inilah kejadiannya. Tak salah buat. Video. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Salam jap. Tukar baju tak boleh tukar baju. Kau tidak kan? Kau tak masak. Hai. Wah, kita ada taska kat sini. Kat sini kita ada taska. Ih, budak tu. Anak daddy tu. Hai, ini kau jom. Ini dalam. Hijau baju. Tukar baju. Meriah tau. Kita orang punya family. Makin ramai, makin kecil-kecil tu makin ramai balik. Hai. Tunggu nanti ramai lagi sampai. Sekarang ni dengan Alang. Baik. Tukar baju, okey? Baik. Mana? Hasan. Bawang. Okey? Mana ni? Macam nak tahu lengan panjang macam mana? Ni dah boleh long sleeve. Ada tulis long sleeve. Oh, long sleeve. Okey, bye. Okay, so kita dah tukar baju. Aja. Tok Mai. Apa dia? Spek. Ada spek. Ada tak? Tahu. Saya dah lupa. Ya Allah. Kejap. Dia memang dah tahan. Daging masak asam. Okey. Kerabu daging. Okey, apa menu pada hari ni? Okey, menu hari ni adalah sup tulang, sup daging, kerabu daging, daging masak asam. Okey, makan tengah hari insya-Allah ada udang sambal petai. Kari daging. Kari ayam. Banyaklah orang kasih kan.
Hai. Dan ni dah jadi Taska. Naiklah. Peace. Kita ada roti jala. Lagi malu? Rendang. Ya, betul ada burger Malaysia. Burger Malaysia, roti jala lagi. Wow. This my wow. Ya Allah, sedap. Apa nama dia? Tak tahulah. Fruited. Rasa curry pan. Curry pan. Nasi dagang. Nasi dagang. Tu je lah. Okay. Okay, ni kita ada Wani. Ni kita ada nenek-nenek. Acu. Hai Acu. Hai, selamat Hari Raya Aidiladha. Allah maksud. Okay, 1, 2, 3. Thumbs up. Oh, gitu nenek aku. Dah aku dapur kerja. Okay, Manga. Allah, tak tahunya lah. Harap nasi jadi ya. Semoga nasi ni sedap. Selawat-selawat sikit. Ada Allah, sayang. Ni ada putih ni tak masak nasi ni. Kalau tak jadi. Okay. Tiup-tiup sikit, Cu. Ya. Tiup-tiup sikit. Mana? Kamu makan apa? Ha? Kamu makan apa? Kita ada nasi dagang. Kita ada bubur. Lontong. Lontong basah hati. Apa? Ikan dah. Besti. Hai. Welcome back to my channel. Iskandar, betul tak? Dia best friend apa? Abang panggil Kak Aish sebenarnya ni. Aish. Aish. Kau jangan dekat kat abang semua disambal kan. Makan. Jadi. Hai. Pangga. Tak boleh ke? Betul-betul ke dia tipu Nanda? Tak boleh ke? Serius? Banyak aku main. Allah. Okay. Susah betul. Berjaya. Dah. Ni tolong dekat-dekat luar. Yang dekat ada timun, tomato. Ya. Ini dah basuh. Terima kasih Azza. Ni Nesu saya. Ni Nanda saya. Ya. Sebab tu saya ada banyak makcik. Sebab nenek-nenek saya semua muda. Diorang petikai kalau makcik-makcik Azhar muda-muda. Ya. Sebab kami ni memang keturunan awet muda. Nak muda selalu kena makan buntut ayam. Buntut ayam. Buntut ayam yang goreng tu kan, itu awet muda. Boleh tak nak tu? Boleh. Apa? Bagi rasa mat? Yeah. Boleh. Benda tu kita suka. Beli ayam. Okey, boleh. Beli ayam. Yang mana pilih? Saya. 5 ekor. Okey, boleh. Kejap. Tangan. Pelaju kau? Menarik benda-benda ayam ni menarik. 5 ekor ayam. Potong. Ayam potong berapa? 18. Ayam potong 18. Ayam potong 18. Tenot. Ayam potong 18. Okey, tenot. Ayam. Ada video. Ayam potong 16. Okey, ayam potong 16. 18. Ayam potong 18. Okey. Kepala yang isi. Beli 5 ekor. Yes. 5 ekor kepala semua ambil. Tak. Okey. Kepala dia lah. Okey. Jangan tuan dulu ya. Tu je. Okey. Okey, duit. Okey, kita nak pergi beli ayam Pergi beli ayam kat tadi. Okey, pergi kau nak beli ayam. Kita nak pergi beli ayam. Okey. Ya, Azan. Ayo nak ayam tu. Kau berapa kau bawa berapa ni? Kau kan? Seorang satu pegang. Seorang satu pilih. Mudah. Sampai petang malam datang balik. Sampai petang. Beli ayam sampai petang? Kau tak. Beli ayam sampai petang. Okey, balik semua. Kau kan tinggal dulu sampai malam. Okey. Pilih ayam tu biar elok sikit. Ayam mana? Agaknya nek susu kau pakai Juni sampai malam kan. Alah, bau nanti nak Kau cium-cium. tak malu kau pergi Fairul Samad makan beli ni. Tak malu, bangga. 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 Dah. Atuk saya lemuk dah.
Syamad. Nak buat apa? Beli ayam. 5 ekor. 5 ekor. Apa nak beli ayam sampai 5 ekor sampai 5 orang ikut? Seorang satu kena pilih. Kita buat pertandingan. Pertandingan pilih ayam. Ayam mana paling gemuk? Jadi apa pergi nak cakap? Tak ada. Zero? Tak ada. Bye. So stay tune. So guys, kita sampai dekat Rashaman nak pergi beli ayam. Tak ada weh, tapi ada 7 kilo. Wah ni ayam dia dah besar. Dekat. Ayam dia dah bersusun guys. Kita tinggal pilih guys. Ada lagi nak ambil 5. Dia sekurus lah. Boleh. Apa ni? Kenapa korang excited sangat beli ayam? Sebab keluar ramai-ramai. Sebab keluar ramai-ramai. Dah berapa benda dia? Potong 18. So 18 bagi. Akak terus juga. Dia nak pergi kat handbag. Thank you. Terima kasih. Kita ada. Ini je kita punya kacau semua ada kacau ayam. Dah tengok lah tu. Tengok ayam. Anak ayam. Saya boleh je. Tak boleh dengan saya. Oh, bestnya orang tu nak tumpang. Tak pernah Tak pernah jumpa dia. Ya Allah, dah cepat lah. Di dalam kita ada Taska. Dijaga oleh Wawa. Awal guru besar. Awal guru besar. Ada ahli baru. Hari baru sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih Masu nak ucapkan bagi wakil bapa saudara, mama saudara pada anak buah sekalian yang ada. Alhamdulillah hari ini dapat kita melaksanakan ibadah kurban. Jadi benda ni daging-daging yang dah bagi pada tujuh bahagian. Dan video ni kalau pada 3 bahagian. Kemudian benda-benda ni akan diperincikan lagi oleh adik saya Tuan Sabra untuk perangan penuh. Sebelum tu kita pada minta tolong semua kita sedekahkan Fatihah pada semua kaum kita yang dah meninggal dunia dan baru meninggal dan juga kita doa yang baik pada keluarga kita yang sekarang ni yang sedang mengalami kesakitan. Kita doa. Okey, kita Al-Fatihah. Okey, bab pertama pemilihan dah selesai. 7 orang. Okey. Bab kedua ni adalah pengalihan. Dan bab 3 adalah pengalihan ni ada 3 bahagian. Satu yang satu ni, satu untuk jemaah ni asnaf kita minta, dan satu untuk jemaah. Jemaah tu kita bagi 2. Satu adalah untuk yang kita nak buat ni. Jadi kita bagi kita ni. Jadi yang lebih tu kita bagi jemaah. Bagi satu untuk maklumat semua. Hak 7 bahagian hanyalah daging semua. Hak asnaf pun daging semua. Dan hak untuk jemaah pun daging semua. Daging semua. Okay. Tetapi tulang ikan yang lain pada tu organ tu adalah hak bersama 7 orang yang korban. Hai. Cuci ayam. Masuk ayam. Cuci ayam. Tu tadi tuan beli ayam ni. Lepas tu kau saving abang Bal. Tak, salah. 5 ekor. Pasal tak tahu dah ada nama. Budak-budak ni ramai orang macam susu dia. Jadi dia campur sekali tau Itu kan apa bagi dia. Yang staff
Dalam 2 bulan nama 10 ada yang tak ada alamat pasal baru lagi. 10. Okey. Ini yang Asnaf. Ini Asnaf ke? Campur. Senang boleh campur. Kita dah nak. Ni korang masuk YouTube ni, masuk YouTube. Aku suruh pun aku jangan kat pipi maklum. Jangan kat pipi maklum. Akan post juga. Hai. Hai Palang, tu Palang saya. Cepat. Ha? Cepatlah. Wish. Apa dah? Betul tak? Okey, cuba tengok mana Bapak Haris. Mana Bapak Haris? Mana Bapak Haris? Ni Bapak Haris. Bapak Haris. Lama tak? Haris. Ini Bapak Haris. Ini Haris. Ini Ajim. Ni Ajim. Bapak Haris Hazim. Bodoh, pasal aku. Nak bawa balik semua, Sir. Kalau nak lepas, nak lepaskan masa pergi ke tempat. Jim. Nampak melepas untuk setan tu. Weh. Masak kan dia nak balik. Okay guys, let's go. La ilaha illallah. Azah. Ada tak apa-apa. Ini lagi tak? Belum. Okay. Halus. Ibu. Salah. Ibu. Salah lagi. Ni dia cepat empuk ni. Okey, untuk Baru Jaya asingkan 12 plastik. Tok Su. 12 plastik untuk Baru Jaya. Tadi handle Baru Jaya kan? Mana-mana boleh. Nanti kita Baru Jaya lah. Nanti kena tempat tu. Tu ada lagi. Masuk plastik lagi masuk. Tu semua. Bersih ke tak bersih? Ambil gambar. Tolak Air tu masuk ni. Nanti air tu masuk. Okey, sekarang dah di part mana? lipat untuk mengunyit. Kunyit-kunyit, ayam kunyit. Asal unexpected. Ayam tu bahaya aku. Orang fikir lain betul. Palang. Sekarang masa untuk mengunyit. Mengundi kepala otak. Mengunyit. Cepat. Aduh. Tangan tu. Tangan oi. Acu. So sekarang
Hai. Okay, so sekarang tadi dah siap agihan. So sekarang nak pergi rumah Nek Ma. Nak hantar nikah Nek Ma. Ain, boleh buka ain ke? Ini boleh begini. Dia boleh lain lah. Mak daging tengok, kita tengok. Kalau nenek kan dia pegang air dia tau. Kan? Ni? Dia pegang dah. Dia dah. Ni takut mak lupa. Ingat insyaAllah. Ain. Ain sudah beraksi. Buatlah. Tengok je lain. Apa dia tahu? Ustazah? Apa dia? Meeting hari tu, mak saudara main tunjuk-tunjuk je. Nak buat kerja. Nak buang pun ada. Tengah pantau. Ini pemantauan penting. Dia nak buat. Mama jangan pergi tengok. Itu dah maksud. Sayur lah maksud. Bekal lagi malam. Cakap Melayu pasal ni. Malam dah bisa balik. Dah bisa balik. Tu lah. Kerabu dah siap belum? Dah. Kerabu. Setengah Sekejap, baik. kerja. Okey. Apa beza ketumbar dengan sup? Dah tengok tadi dah. Takkan kau tengok tanda nama tu tak payahlah. Dah. Bau. Tahu lah. Ketumbar dia wangi sikit. Azhar goreng ayam. Azhar goreng ayam. Hati-hati jangan campak. Ini kecil tu ya. Gosok. Ye, berjaya. Tahniah. Cepatlah, kopi kau lama dah ni. Tengok sepeda. Hai guys, kita kembali lagi. Tadi Azhar tak tahulah Azhar endkan vlog ni sampai mana. Tapi sekarang dah malam, hari yang sama. Okay, so tadi kita orang balik daripada rumah Nek Su pun dalam pukul 6.30. And then sekarang dah pukul 8.43. Kita nak pergi balik sana. Ada Makan-makan apa yang kita masak tadi? Ada makan-makan, ada apa lagi? Ada tahlil, ada takbir dan sebagainya lah. Ada meeting-meeting sikit untuk Ada meeting-meeting sikit untuk kenduri keluarga. Lepas tu, minum malam ni adalah kerabu daging. apa yang kita masak tadi? Apa lagi? Daging masak asam. Sup daging. Ayam goreng. Ayam goreng dia ingat sebab dia masak. Dia goreng tadi. Mana Kaish? And then tu je. So kita orang gerak dulu. Ibu dengan abah gerak kemudian. Sebab tadi ada family datang. So family ibu abah abah belah. Family abah. Family belah abah datang rumah. Okay, so let's go. Yuk, tangan kau. Di kamera. Alah, aduh. Senyumlah. Apa? Daddy. Kau? Daddy. Apa pula kata kau Daddy apa? Sialah Daddy apa? Apa ni? Ada white. Ui. Apa tu? Ini Spiderman. Ni salam lah kawan. Cantiknya. Oh, Spiderman. Hello. Tak lampu. Buat. Senang dia. Kau tak ada tu. Jangan kau memang noob. Ada pakai sana. Serabut. Memang serabut. Janganlah. Kenapa balut tadi ya? Buat je lah bakso. Mesti kat bakso. Tak. Nak pergi Kuantan takkan nak post lagi kot. Janganlah. Oh, okay. Jangan macam-macam. Sekali lagi. Azhar Rizwan. Terus sekali lagi. Saya dah subscribe. Tu dulu. Kau hilang.
Tak payahlah basuh. Memang sesuai jadi orang Kuantan. Ya, dia Abah Hasin yang cakap kan muka dia macam Angah. Basuh tak payahlah. Hai, Assalamualaikum. Iskandar is here kan? Sayang, Assalamualaikum. Iskandar sayang Kak Imus babe. Ha, adik tengok buat diri adik ke? Ada adik kat situ? Ada vlog hari ni. Oh. Hai guys, lama tak jumpa korang. Minta maklum. Okey, jom. Tak kain kat maklum. Kita ambil. Hai, ada vlog lah hari ni. Lama tak jumpa korang. Saya Wisha. Kak Ja, ni vlog Hai. Hari ni kita dekat rumah Nek Su. Makan-makan. Lauk hari ni ialah daging asam kicap, asam pedas kicap. Lepas tu kerabu perut, ayam goreng kunyit. Okay guys, korang kalau nak pergi umrah jangan lupa bersama Rehlah International. Sibuk dengan anak orang. Anak sendiri nak apa? Ya adik kain loh. Ini buat kain. Kan adik? Okay guys, lama tak jumpa korang. Tahu tak, sejak saya tak ada dalam video Azhar Rizwan ni, saya macam malas nak tengok video. Macam malas nak tengok vlog dia. Ya, awak kan masuk konten berbayar. Memang nak Okay, sorry. Sebetulnya saya cakap, kalau ada muka saya dalam vlog Azhar Rizwan, baru saya tengok. Kalau tak ada, saya tak tengok. Selalunya adik-adik saya je yang tengok. Yang tengok. Tak apa-apa lah dia. Benda dia ni. Kalau nak, saya ni berbayar ni. Tak ada. Yelah, maklum dia kan masuk konten berbayar je maklum. Konten Anis Rizwan je dia masuk. Siapa je tak nak yang kena bayar kan? Bayar make up, dapat ilmu lagi. Oh, keluar. Hari ni tema saya warna purple, tema Ain warna hitam, tema Iskandar warna white grey. tema Zara warna hijau. Tema Kak Ish, tema Kak Ish, betul tak? Tema Kak Ish warna coklat, keemasan. Tema owner YouTube warna hitam. Tengok, ini semua set Rehlah International. Berjubah ya, tengok. Serabut lah kau ni. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Busuk kau ni. Banyak drama. Wow, terima kasih. Tak kerja drama. Wow, tapi kiri kerja. Hasa-hasa kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata mereka buta. Cakap, Ji, kau tak akan ke mana? Aku cakap, Ji, kau ada di mana? Pandang, rendah, Ji. Sekarang siapa? Gila. Mana? Rendah, kita ni. Hidup aku bagai mimpi. Hidup aku bagai mimpi. Banyak sudah kulihat. A, B, C, D, E, F, G. Oh my god. You're so international.
JKLMNOP QURSTUV That's too much. Okay, sorry. Hey. Oi, busunya oi. Oh, ini ada. Bye. 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 Dah balik dah ke? Oh, dah balik dah ke? Oh, dah balik dah ke? I don't know. Hello, masih ada. Bye. Ya. Awak sayang dia ke? That is my little sister. Just kidding. Adra. Awak tunjuklah open Spiderman tu cepat. Spiderman. Awak tunjuk lampu-lampu. Oh, Kak Ajar tak Buat ada. macam ni. Buat macam ni, buat macam ni. Alah, buat macam ni. Spiderman. Spiderman. Faiz tak salah pun. Spiderman. Hi guys, so kita orang baru nak balik daripada kenduri. Esok kita akan buat makan-makan kat rumah. So kita jumpa esok. Hi guys, good morning. Welcome back. So hari ni kita sambung balik video semalam. Sekarang dah pukul 11. Hari ni baru ada buat makan-makan sikit kat rumah. Tapi ni baru prepare sikit je. Tak ada tagi makanan-makanan dia. So lepas ni Azan dengan Ain dah pergi ambil barang dulu kat luar. Tetamu akan datang dalam pukul 2. So apa-apa nanti saya ambil. So Ajar dah sampai. Saya je yang dah siap. Ajar belum siap lagi. Saya dah siap lagi pakai tudung sarung. Kita yang lain. Kita nak kena pergi beli barang. Beli mangkuk, Senarai dia beli mangkuk, beli dessert. ambil dessert. Setakat tu je. Untuk masa ni tu je. Kot dah sampai tengah-tengah nanti tiba-tiba ada call. Jadi kita tunggu. Bye. Bye. Okay, Ain dah ambil dessert. If korang orang Seremban, korang nak dessert ke, nak makan pasta ke, makan je dekat ni, Salina Home Bakery. Sedap. Ni inner sebelum orang cakap ni inner Okay, cepat. Ibu ada apa? Ibu order cream puff, our favourite baker. Cuka. Apa yang aunty saya dah seal. Oh ya ke? So hi guys, kita orang dah sampai dekat Lotus. So now nak kena, baru je dapat call nak kena pergi beli garam halus lah pula. So ni nak pergi cari polystyrene dulu untuk makan. Jadi stay tune. So ramai gila weh orang dekat Lotus Seremban Jaya ni. Adakah ada pusing sebab dia takut dengan aku? Ramai gila. Dekat cashier pun ramai. Jadi mangkuknya enggak ada. Pokoknya enggak. Dia ada banyak. Tapi dia yang semua yang tutup-tutup yang tadi Macam orang nak berniaga. yang nak makan tu, faham tak? Kenapa dah tak ada? Orang dah tak jual benda tu. Makan pakai tangan sekarang. Ke makan pakai pinggan? Pinggan tak nampak. Jadi kita beli garam. Ain dia pergi beli mixer pula guys. Macam-macam budak ni bawa. Macam-macam budak ni nak beli. Dia kata Kak Jah, Ain nak RM6 je Kak Jah. Nanti Ain bagi Kak Jah RM10. Tu lain hati. Ada je dia.
Ayam apa? Ayam Jasmine Peach tea. Nah, baki. Oh, ni menu hari ni. Kita ada laksa, kita ada ni nasi impek, nanti ada kuah lontong. Lepas tu dessert. Dessert kita ada gula-gula untuk budak-budak. Cream puff. Ni apa nama dia? Fruity jelly cake. Go. Dek. Lepas tu, okay, ni kuah lontong ibu. Sedap gila. Kuah lontong ibu kita tengok. Lemak, sorry. Kuah lontong ibu. Ada udang, guys. Sedap. Okay, itu saja. Bye guys, saya nak siap. Hi guys, so sorry. Sekarang dah pukul 6. Tadi yang datang lepas Zohor tadi semua kawan-kawan ibu. So sekarang kita punya family pun datang. Oh, kita ada my bro, Pala. So semua orang rindu. What's up, man? Hi Darimi. Kita ada kita punya selebriti. Masuk. Oh. Hai. Salam. Selesa lah tengok pakaian dia. Korang ni. Oh, ini selebriti. Ini kita orang. Sini lah, kita kat sini. Okay. Kau cacah Cantik. Kasih Isha. Isha. Satu, dua, tiga. Sampai aku macam mak-mak dah. Cantiklah Isha. Oh, dia tak les tadi. Asal? Ada. Nanti ada lagi banyak. Asal dengan les? Tadi macam ni orang nak buang air les. Boleh masuk dulu ke? Lakonan semula. Macam lakonan semula. Okey, lakonan semula. Okey, kan air les tu kadang-kadang kita buang je. Ambil, kan penyepit. Ambil lah. Ambil les tu, lepas tu air les tu nak buang lah. Macam ni kan. Lepas tu tak tahu macam terlepas penyepit tu. Lepas tu hilang sebelah je ada. Time tu, pakai sebelah je. Okay, kita ada apa ada kita? Okay. Kita ada Cahaya, hai. Cahaya dah lama tak masuk Kak Jah punya video. Busy ke? Tak kot. Cahaya dah jam berapa? 3. Dah besar. Bye. Cakap bye. Jangan lupa subscribe. Cakap lah. Jangan lupa subscribe. Bye. This is my boss lah. Ni bos sebab konten berbayar kan. So this is my boss. Dah tukar tudung guys. Ya, tadi pakai bawah. Dulu cantik, okey? Oh ya, gitu. Bye Isha. Bye-bye. Nanti kita orang buat konten baru, korang jangan lupa tengok, okey? Yeah, insyaAllah ramai minat Isha. Alhamdulillah. Bye guys. Selamat Hari Raya. Apa? Okey, korang jangan lupa order ni Rehlah International. Korang jangan lupa ni. Jangan lupa macam apa? Booking. Untuk girls only. Women only. Bye-bye, selamat Hari Raya. So saya rasa dah tak ada apa-apa dah saya nak tunjuk. Itu saja vlog Raya Aidiadaha untuk tahun ni. Thank you for watching. Bye-bye. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe. Komen jangan lupa. Jangan lupa komen. Terima kasih sudi tengok vlog Azhar. Assalamualaikum.